Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit ada kat rumah je. Sebab apa sekarang ni jam dekat pukul 6 dah. Dekat pukul 6 Fit tak dapat nak pergi buat video sebab faktor hujan. Biasalah rintau kan, tapping, bandar hujan. Jadi memang hujan selebat-lebatnya hari ni. Jadi Fit nak buat video juga, tapi tak boleh nak keluar. Jadi hari ni kita layan kita punya taman. Fit punya taman pokok-pokok bunga. Ni pokok bunga ni semua Fit punya. Bukan rumah Fit. Rumah Fit dia tak erti pokok-pokok. Dia tak minat. Ni semua pokok Fit. Sekarang ni Fit nak proses. Ni pokok ni Fit baru tanam kemarin Fit cucuk dah ni. Fit tanam nak biarkan benih dia. Tapi ayam nak bertelok, biasa rumah kampung. Ayam nak bertelok, dia kai habis. Lunyai habis pokok Fit tu. Jadi lembek tau, nampak? Jadi lunyai semua. Tu. Ayam je punya kais ya. Aduh. Jadi Fit nak cabut. Fit nak tengok hak mana elok. Kita tanam lain. Hak mana elok kita tanam lain. Hak mana tak elok kita tukar. Sebab belakang Fit ada lagi. Jenis ni ni je. Ni je. Ya. Masih ada lagi tu. Ni jenis ni. Ni baru tengok bekas-bekas Fit potong tu. Bekas-bekas Fit potong. Pokok hati-hati. Pokok hati-hati. Dia Fit nak kena patahkan balik tanah yang ni. Tengok. Habis ayamnya kerja. Dia nak telok. Tak apa. Okay, sambil-sambil tu Fit boleh lah tunjuk kat hampa kan. Cara Fit tanam pokok hati-hati. Ni. Cara simple lah. Mudah-mudah lah. Ni tanah ni Fit dah buat dah. Pokok hati-hati ni dia nak ni lah, rajin siram. Hari-hari kena siram pokok hati-hati ni. Kalau betul-betul panas terik, sehari 2 kali siram. Pagi sekali, lepas tu lewat petang, time-time macam ni siram. Tapi yang ni lepas hujan siram apa. Yang ni pokok ni, yang ni bawa bumbung, tapi dia still lembab juga. Sebab pagi tadi Fit dah siram air kat dia banyak ni. Jadi Fit nak kena tanam balik. Sebab apa ayam dah kacau, kita tanam balik. Sambil-sambil tu kita layan pian video ni kan. Okey. Bang ambil penggalak akar bang. Penggalak akar yang botol panjang tu. Tu. Ni Fit suruh anak Fit pergi ambil penggalak akar. Ni pun dah lunyai tapi hampa tengok ayam makan tu. Nampak bekas ayam makan. Nak buang sayang kan. Jadi kita cucuk juga. Ni bekas Fit buah penggalak akar nampak. Kita cucuk juga. Tu. Cucuk pian harap-harap dia hidup mana. Ni nampak lunyai habis. Aduh. Kita cucuk. Dia mudah je tanah hati-hati ni. Cucuk lah. Ambil je yang botol kecil tu. Ada 3 botol kat situ. Ni. Cucuk pian tu. Bukan. Tu racun kulat. Botol warna putih. Bukan yang tutup hijau tu. Yang tutup hijau tu untuk luka pokok. Kecil pokok Fit ni. Aduh. Tak semangat. Bukan. Botol bulat warna putih. Tengok kat situ ada je botol. Hujan dah. Tak tahu boleh hidup ke tak. Harap hidup lagi. Abang tolong cucuk. Abang tolong cucuk. Ni yang lama je ada. Baru satu lagi botol besar ni. Lembeknya. Atas tu Ni. Okey, kalau hampa pakai penggalak akar ni, cucuk ni. Ni penggalak akar. Pakai jari. Jari cucuk lubang tu. Cucuk buat lubang, lepas tu bubuh. Tukang buih. Lepas tu tukang buih. Semalam kemarin Fit dah buat elok dah. Malam-malam aku buat benda ni. Dari ayam. Tapi tak pakai penggalak ukar pun dia hidup je pokok ni. Tapi kalau nak
lebih baik pakai lah kalau ada. Tapi Fik malas juga kadang-kadang. Tapi saja nak tunjuk empok kan cara nak pakai penggalak kau. Tu tinggal pucuk lah pokok ni. Udur terus lah nampak. Dia pakai penggalak akar, dia cepat berakar, apa tahu tak? Dia cepat berakar. Kalau tak ada penggalak akar, nak pakai aloe vera pun boleh. Udur lah ni. Aloe vera pun boleh. Tak jumpa bang, abang cari. Okey. Boleh. Ada kat ujung-ujung tu. Okey kan. Disebabkan banyak yang dah rosak, jadi kita potong yang baru. Kita potong yang baru. Kita ambil yang baru. Ada lagi pokok hati-hati Fik ni. Tapi yalah, nak potong semua pun sayang juga. Hampa jangan takut potong pokok hati-hati ni. Hampa takut kalau kata hampa potong takut mati ke apa, tak lah. Dia tak nak mati lah. Hampa potong lah, kena berani. Kena berani hampa potong. Nampak Fik potong sampai togel tu. Nanti dia naik lagi lawa. Kena berani. Hampa jangan risau, dia takkan mati punya. Susah lah nak mati kan. Dia susah nak mati, bukan takkan nak mati, susah nak mati. Tapi tak susah. Kalau kata mati, hampa DM Fik, mai beli baru kat Fik. Apa beli pokok baru aku. Aku boleh jual pokok aku. Untung. Sebab masalah Fik tak pernah jual pun pokok ni. Kadang Fik duk bagi lah orang nak. Bagi. Kan. Tapi bila fikir-fikir balik, kena jual kat kan. Makan modal. Dah lah bagi dengan pasu-pasu. Pasu beli. Pasu Fik beli. Bagi. Seronok. Kan. Dia kita relax duduk rumah kan. Hilangkan stres. Kan. Layan pokok. Banyak lagi pokok Fik. Hari tu Fik duk tunjuk haiwan kan. Ni pokok. Ni pelik-pelik sikit. Layan pokok. Okey, disebabkan pokok tu dah tak banyak ni. Fik malah nak pergi ambil kat sana. Jadi Fik nak semai hak ni. Kita nak tanam hak ni. Jenis ni pun lawa. Fik nak keras sikit ambil. Tanam. Jenis ni lawa ni. Hampa tengok ni. Ni. Nampak? Tapi Fik tak tahulah idea apa. Fik tak tahu. Fik kira nampak cantik berkenan. Fik beli. Kadang Fik minta kat orang. Kadang Fik nampak kat rumah orang kampung kan. Fik minta pun ada. Fik beli pun ada. Tak tentu lah, tak tentu. Hampa tengok hati-hati Fik. Daun besar mana. Tu. Berfak dapat tangan tu. Makan cukup lah hati-hati ni. Sampai aku sendiri pun makan tak cukup. Belah pokok. Apa tengok Fik potong tu botak. Happy je botak. Nanti dia nak tunah baru. Bila dia nak tunah baru, dia lagi kembang. Tu, jenis ni. Cuma hati-hati bidadari je. Fik potong macam ni je mati. Bidadari ni. Tak tahu dia tak tahan ke apa kan. Fik potong bukan kata yang Fik cucuk ni tak hidup. Dengan ibu-ibu dia mati. Sebab itu jiran-jiran minta itu Fik potong lagi. Potong-potong mampu terus. Hak kat rumah jiran Fik elok hidup. Nak triknya mati. Tak ada rezeki. Okey. Campur-campur lah no. Jadi campur-campur lah. Tidak Fik buat satu kali lah. Dia campur-campur. Kita nak buat kali apa lagi kali ni lah. Ni ada satu lagi kali nampak. Fik dah lebih kurang 20 lebih lah jenis. Hati-hati. Dan Fik masih mencari siapa-siapa kalau kata dekat rumah kan. Ada banyak pokok hati-hati tu. Nak tukar lah, nak swap dengan Fik pun boleh, nak jual ke. Pun boleh, nak bagi saja lah. Beritahu lah. Betul. Beritahu lah, nak jual pun tak apa, jual. Fik beli lah kan. Yang tak ada lagi jenis kat Fik, boleh lah kan. Kalau ada yang Fik punya, apa tak ada, beritahu kita tukar. Kita tukar-tukar pun boleh. Ni. Lalu makcik-makcik ni main pokok-pokok ni tak. Orang lelaki ada minat. Ada tapi tak banyak kot tak. Tu. Kita buat video tanam pokok hati-hati lah. Okay, tak boleh buat video makan. Bazar tak boleh, kita buat video tanam pokok hati-hati. Ni. Okey, tu dia. Siaplah. Jadi pokok campur-campur tu.
Okey guys, tadi yang pada tengok Fik tanam pokok hati-hati ni antara koleksi pokok Fik. Ni kita ada bunga kertas. Ni bunga kertas. Tengok akak meliuk-liuk. Tu dia punya akak tu. Tengok. Tu. Yang ni orang bagi. Ni pokok keladi. Keladi epok tu jenis ada telinga-telinga tu kot. Lepas tu yang ni keladi epok tu pun orang bagi. Tu. Banyak. Yang ni hati-hati kau. Yang ni Fik ada banyak jenis ni. Bukan banyak jenis, banyak pokok. Ni. Lepas tu ada lagi hati-hati. Ni ikutkan hati-hati Fik ni memang kembang gila, memang besar, tak nampak pasu ni. Tapi Fik duk potong, sebab apa kita nak bubuh kat tempat lain. Jadi dia tak nampak kembang sangat . Lepas tu ni kita ada sirih junjung. Ni sirih junjung batik warna merun pink tu nampak tu. Junjung batik, yang ni sirih junjung merah. Yang ni sirih junjung warna oren. Tapi mampu Fik bo baja. Terlebih baja apa mati. Sebab kita nak paksa je bunga. Sampai mati pokok tu. Lepas tu kita ada ni. Dia ni yang tengok ni. Fik punya keladi askar tu. Besar mana daun. Tu. Ni tangan tu. Tu dia daun. Ni keladi askar. Lepas tu kita ada bunga kertas. Ni kahwin 4. Ni kahwin 4. Kahwin 4 ni. Ni bunga kertas biasa. Tu banyak lagi tu. Bawah-bawah ni ada. Tu. Okey guys, sini pun ada lagi pokok. Ni pokok yang Fik buat bonsai ni yang tengok ni. Yang ni Fik nak buat gaya-gaya macam dengan senapang sikit kan. Yang ni Fik baru lepas botakkan dia. Jadi daun dia baru naik. Yang ni cascade. Ni air terjun Fik buat atas batu. Jadi yang Fik balut hitam ni dalam tu ada batu. Boleh 3-4 bulan baru boleh buka. Yang ni pun Fik dah trim, dah gunting kan. Gunting botakkan. Lepas tu kita ada ni. Yang ni pokok buluh Jepun. Buluh Jepun. Yang ni pun asal pokok ni dia rendang besar. Jadi Fik potong, Fik nak buat mini, bagi kecil. Bagi kecil. Tu. Tengok. Ni ada lagi. Ni blueberry. Blueberry biasa. Yang ni dia nak meluruh ni, dia nak meluruh daun dia. Bunga warna purple. Yang ni bunga warna purple. Lepas tu kita ada pokok bunga kertas. Ni pokok bunga kertas Fik bonsai kan dia. Yang tu blueberry Vietnam mikro. Tu daun mikro. Lepas tu kita ada pokok-pokok tu. Fik lupa nama dia. Ni blueberry. Yang ni blueberry daun besar. Yang ni warna purple kak. Lepas tu kita ada boksus. Ni boksus. Ni blueberry. Ni gaya twin trunk. Okey guys, ni ada satu lagi pokok bunga kertas Fik baru dapat tu. Apa tengok besar ni. Ni Fik tanam dalam gelung. Tu apa tengok gelung. Tu Fik tanam. Tu apa tengok. Kesan tua. Fik baru gosok tapi tak basuh habis lagi batang lah. Basuh betul-betul batang lawa ni. Tengok tu. Hak ni Fik baru dapat ni. Besar tengok tu. Akak je pun tu. Memang padu lah nanti. Lepas tu ada anggur Brazil. Yang ni pokok anggur Brazil. Ni. Yang ni anggur Brazil. Fik nak buat bonsai. Ni dia nak naik pucuk ni. Nanti kita akan tolak dia naik atas ni. Tu anggur Brazil. Lepas tu kita ada blueberry. Blueberry Fik banyak. Fik minat blueberry. Lepas tu kita ada berbuas. Ni berbuas biasa. Pokok berbuas biasa. Yang ni berbuas batik. Ni buah batik. Nanti bila Fik poning tu dia akan jadi daun kecil macam ni. Tu. Buah batik, berbuah biasa. Tu. Lepas tu sini bunga-bunga kertas lagi ni. Ni bunga kertas apa semua banyak. Yang ni asam Jawa, hybrid. Ni Fik tu kan sebab nak buat benih kan. Nak buat benih kita akan bonsai kan dia. Banyak weh. Ni pokok asoka, pokok jeliti. Banyak tu. Tu. Ni okey, yang ni pokok bunga raya. Ni bunga raya ni bunga dia kecil lah tu. Apa tengok tu? Kecil lah. Tu nampak. Kecil lah. Tak ada yang kembang ni. Esok lusa kembang ni. Dah halus lah. Bunga raya. Dia berat kot. Sengit je. Tu. Ni bersepoh lah sikit kat sini sebab apa Fik tak siap ni. Fik buat malam-malam lah. Malam-malam free kan. Fik buka lampu, Fik buat lah ni.
Yang ni kita ada satu pokok rare. Yang ni ke rare. Sebab apa? Satu pokok, abang tengok berbeza. Sebelah mikro, sebelah biasa. Dalam satu pokok tu. Blueberry mikro dengan biasa Vietnam. Yang ni kita ada blueberry Thailand. Ni mikro Thailand. Yang ni pun fit browning dia sampai botak tu, abang tengok. Lambat sikit ni. Ni makan bulan dah nak siap. Ni. Lepas tu yang ni kawan fit bagi. Yang ni pokok adenium. Dia bagi. Tu. Lepas tu kita ada jeliti. Tu banyak tu tengok pasu bersepah lagi kat bawah ni. Pasu kereta suruh. Tapi tak ada nak kemas. Ni. Okey guys, ni apa tengok ni. Ni atas tanah. Ni ada lagi. Pokok atas tanah, fit tanam ni. Ni banyak ni atas tanah ni. Ni fit tanam. Atas tanah tu sampai lah ujung tu ada pukat hitam. Bawah pukat hitam ni ada lagi fit baru tanam. Yang tu fit baru tanam tu sampai ujung sana. Sebab apa? Ayam kacau. Tu. Okey guys, yang ni kita ada pokok berbaru. Yang ni pokok berbaru ni. Yang ni berbaru lokal punya. Kita punya tempatan punya lokal. Yang ni fit korek kat tepi laut apa semua ada ni. Ni fit korek sendiri. Ni. Berbaru. Semua nak dibonsaikan. Jadi gedok tak tahu lah. Fit pun masih belajar, baru-baru belajar. Lepas tu kita ada pokok fikus. Ni kita ada jambu. Yang ni jeliti. Lepas tu yang ni pokok apa Fit tak tahu. Tapi waktu Fit cari pokok itu, Fit nampak pokok ni lawa. Fit berkenan. Ni. Ada yang tahu nama pokok ni boleh komen kat Fit. Ni. Fit tak tahu nama dia. Sebab batang dia warna merah. Tengok. Batang dia memang merah. Tu. Ni jeliti. Lepas tu kita ada berbaru banyak. Ni bawah-bawah ni pun banyak lagi. Yang Fit semai. Sampai terbalik lah tu. Tu. Okey, kat sini pun ada lagi. Ni bunga ketah. Ni bunga ketah. Ini yang tengok ni. Yang Fit bonsaikan. Tengok. Cara-cara uduh-uduh baru belajar kan. Ni bunga ketah. Lepas tu sebelah ni ada blueberry. Blueberry banyak. Fit memang banyak blueberry. Fit minat blueberry. Sebab blueberry ni dia bila berbunga memang extra lawa. Kalau tak berbunga pun lawa. Blueberry. Lepas tu ni yang tengok lagi. Ada ni. Ni Fit baru kahwin. Fit baru kahwin kan pagi tadi. Ni. Lepas tu ni ada lagi bunga ketah. Yang ni dengan gaya bunjin. Tu. Bunga ketah Fit. Tu nampak. Tu. Itu pun tengok burung-burung kan. Ini tunjuk pokok-pokok pula. Banyak ni. Bawah ni pun ada lagi hati-hati. Tu. Yang ni jenis lain. Ni lain. Ini lain. Hati-hati. Asap Fit pusing. Tu. Banyak. Ni hak Fit kahwin kan pagi tadi. Fit kahwin kan dengan ni. Sirih junjung batik. Tu. Tu hati-hati lagi. Banyak. Tu hak ni kita mengakak. Tengok. Tu mengakak. Tapi tak dah lawa kan. Macam hak orang punya. Fit punya boleh lah. Kan. Abang-abang nak layan sonok-sonok. Yang ni Fit nak buat air terjun. Bunga ketah. Nak buat cascade. Tu tengok. Tu. Banyak. Okey guys, kat sini kita ada jeliti bunga kuning. Alhamdulillah rezeki nak tunjuk kat hangpa. Tu, jeliti bunga kuning Memang yang ni rare sikit bunga kuning, jarang-jarang nak ada. Biasa bunga putih, yang ni bunga kuning. Pokok jeliti ni dia bau dia memang wangi tu. Tu memang wangi. Yang ni Fit sedang buat induk, nak buat jadikan induk. Okey guys, yang ni pula blueberry bunga pink. Ni blueberry bunga pink. Okey, yang tengok ni. Yang ni bunga pink. Dia baru nak keluarkan bunga ni. Tu, bunga pink. Dia yang ni dia tak ada duri. Dia langsung tak ada duri. Hang tengok. Langsung tak ada duri. Tu. Dia langsung tak ada duri kat ni. Bunga pink hang tengok. Pokok Fit alhamdulillah subur-subur hang tengok tu. Daun rapat-rapat tau. Subur. Memang Fit jaga, sayang kan. Sayang pokok ni. Tu. Ni. Ni bunga pink. Tak ramai juga orang ada ni. Yang ni bunga pink. Okey guys, yang ni blueberry biasalah. Ni Vietnam micro. Vietnam micro. Yang ni dia ada duri.
Duri dia halus lah. Sekejap Fik nak cari duri dia. Tak mana. Dia ada duri ujung-ujung ni. Set. Ha, ni celah ni. Tengok. Nampak fokus tak? Ni. Dia ada duri kecil-kecil. Ha, ni. Boleh lah tapi taklah membahaya sangat duri dia kan. Tu. Ha, ni Vietnam. Kau tengok tu. Subur juga Fik tengok besarkan dia lagi. Ha, ni. Dia ada duri juga tapi ni. Ha, tu. Yang ni bunga purple. Ha, bunga ungu. Okey guys, yang ni blueberry bunga putih. Ha ni, yang ni bunga putih tu hangpa tengok tu. Dia punya duri, oh, maha dahsyat weh. Hak ni, hangpa tengok tu duri dia. Ha, hak ni seram sikit lah. Yang ni tapi dia cepat besar weh. Ha ni. Yang ni bunga putih tapi tak ada bunga hari ni nak tunjuk kan. Ha tu. Tu nampak. Yang ni Fik tanam dalam tongcat letak kat tempat bakar sampah. Tu. Okey guys, yang ni blueberry Thailand. Ha ni micro Thailand lah. Ha ni super micro. Ha super micro Thailand. Memang daun dia rapat-rapat hangpa tengok tu. Yang ni kebiasaannya kalau orang main bonsai pun depa buat bulat-bulat ah. Depa buat bulat-bulat. Tak ada jaranglah nak jumpa orang yang buat apa? Dawai-dawai kan. Sebab apa dia rapat memang rapat kecil. Nak dawai susah ni. Ha ni. Esok nak lumut je noh. Jom. Okey guys, yang ni Brazilian. Ha ni Brazilian. Pokok ni dia ada keistimewaan dia. Yang best dia. Okey, sekarang ni hangpa tengok daun dia terbuka tau. Dia macam pokok semalu. Bila malam lagi daun dia tertutup. Malam lagi maghrib lagi dia akan tutup daun dia. Dia tidur. Pokok ni dia tidur. Bila malam dia tidur. Lepas tu siang dia terbuka daun dia macam ni. Ni. Yang ni pun Fik baru ada satu pokok ni. Ni cari lagi benih-benih ni kalau ada. Kalau ada siapa-siapa ada nak jual murah-murah boleh. Kita beli pokok tak lawa tak apa. Sebab Fik nak buat induk je. Buat benih. Ni. Banyak lagi pokok-pokok lain tu. Tengok. Banyak lagi pokok-pokok lain. Dekat rumah Fik. Semua macam-macam ada ni. Jangan ada hak komen yang kata, "Ui bersepahnya." Ui hangpa ingat aku duduk rumah ni tak pergi mana. Ni. Yang ni kita ada ni. Cherry Barbados. Cherry Barbados ni. Ni ada cherry Barbados. Ni. Sebelah ni kita ada boksus. Tapi kita tunjuk besar sikit. Okey guys. Ni boksus. Ni boksus. Kat rumah kita. Ada boksus. Ni. Ini besar sikit lah. Okey, yang ni apa tengok ni lebih kurang macam apa blueberry kat tadi. Tapi yang ni lain. Yang ni nama dia 1000 bintang. Pokok 1000 bintang. Ni. Pokok 1000 bintang. Yang ni pun dalam ni penjagaan lagi. Kita nak tunggu dia besar. Ni Fik ada beberapa jenis lagi pokok. Ni. Ni pun benda lekat kat dia ni. Korek buang tak. Ni sekejap lagi. Takut ulat ke apa lagi. Jenuh. Ni apa benda ni? Ni. Okey guys, yang ni Fik tak pasti pokok apa. Fik tak tahu nama dia, lupa dah. Ni, tapi Fik berkenan lah pokok ni lawa kan. Fik beli dekat Nibun Tebal. Ni dekat nursery bonsai Nibun Tebal. Siapa-siapa yang pernah tengok video pokok bonsai Fik sebelum ni, Fik beli kat sana ni. Ni. Fik beli. Fik tanam dalam tong sampah. Tu. Tu sampah. Yang ni Fik beli. Fik nak tanam biar dia besar tengok. Jadi kot mana pokok ni. Okey, yang ni kita ada pokok maba. Yang ni pokok maba. Ni antara pokok yang rare dekat Malaysia ni. Ni maba tempatan lah. Bukan tako Thailand. Yang ni maba. Maba Buxida apa nama dia. Tu. Kayu hitam ataupun kayu hitam. Ni. Fik ada. Hampa jangan tanya apa siapa duk belik-belik gitu. Okey, yang ni kita lagi maba. Ni. Ni pun maba kayu hitam. Tu. Lepas tu sebelah ni kita ada ni pokok apa nama tu? Fik panggil berbaru batik. Ni. Tapi dia ada nama saintifik dia. Nama saintifik dia apa Fik tak ingat. Ni. Lawa pokok ni, hampa tanam depan rumah pun lawa ni. Biar dia naik besar rimbu macam ni kan. Lawa tu. Tu. Berbaru batik. Okey, yang ni kita ada berbaru merah. Ni berbaru merah sebab apa dia daun merah nak. Daun merah berkilat tu. Ni baru-baru. Aku sebut tak betul ya, berbaru merah. Tu. Belakang tu kita ada kandang ayam. Kandang ayam ada. Kita orang kampung, rumah kampung tu. Lawa kan.
Okey guys, kat sini kita ada pokok kemuning. Ha ni hangpa boleh tengok ada buah buah kemuning. Ha ni. Pokok kemuning. Ini kita ada pokok kemuning. Ha tu. Okey guys, yang ni pula pokok limau kuku. Ha ni limau kuku. Ha ni. Pokok limau kuku, hangpa tengok base besar ni, limau kuku ni. Tapi pokok ni memang lambat. Kalau nak jadi bonsai makan tahun. Ni Fit pun tak tahu nak jadi apa pokok ni. Ni limau kuku, ada duri. Ada duri dan bau-bau wangi bau limau bau wangi ni. Okey guys, sebelum Fit lupa dan selalu orang duk tanya Fit, dalam bekas ni dalam bekas ni apa benda? Dalam bekas ni apa benda? Ramai orang duk tanya kat Fit sebab Fit duk post kat TikTok semua. Ramai orang duk tanya. Okey, dalam bekas ni sebenarnya dia baja tau. Ni baja. Yang ni depa panggil baja slow release ataupun baja control release. Yang ni Fit pakai baja jenama Nutricot. Tak silap Fit, Nutricot made in Japan. Baja ni memang sangat mahal. Yang ni sangat mahal. Dia ada lagi yang murah sikit macam Osmocot semua, tapi yang ni Nutricot. Yang ni memang mahal. Sekali kita bubuh ni dia boleh bertahan 5 hingga 6 bulan. 5-6 bulan dia boleh tahan. Tapi kalau hitung-hitung balik, berbaloi pakai baju ni. Sebab apa? Yang mana jenis kerja tak ada masa apa semua, jadi hampa boleh pakai ni. Sebab apa? Sekali hampa bubuh tahan 5-6 bulan. Ni Nutricot Jepun. Ni memang susah kalau nak jumpa orang jual gundi pun susah. Fit cari dekat dalam online pun sekilo dalam RM48, RM50 dalam online Fit cari. Ni baju ni memang mahal baju ni. Lepas tu untuk macam pokok hati-hati Fit banyak pakai baju ni. Ni baju biasa, baju tiak ayam. Baju tiak ayam 2 minggu sekali. 2 minggu sekali mesti kena bubuh. Baru dia kembang besar. Pokok hati-hati Fit pakai baju ni. Pokok keladi pun Fit pakai baju ni. Jenis Fit nak push daun bagi banyak Fit pakai baju ni. Yang ni Jepun punya juga, tapi bukan Ajimo tau. Dia ni jenis packaging je. Kalau gundi je bukan. Yang ni baju tiak ayam biasa. Yang ni je baju tiak ayam biasa. Yang ni baju tiak ayam biasa. Yang ni apa boleh cari dah dekat kedai RM2 pun dah. Baju tiak ayam biasa. Yang ni baju kopi. Yang Fit cakap Jepun. Ni baju kopi Jepun punya kok. Ni. Bau dia memang kawak ni. Baju kopi ni dia ada 2 jenis. Satu MPK 555, satu lagi MPK 88. Yang ni Fit pakai MPK 88. Ni baju dia macam ni. Tengok. Ni. Ini Jepun punya mahal sikit Yang ni sekilo dalam RM11 kot. Lebih kurang tu RM10.5, RM11 macam tu. Kalau yang Ajimo je murah je, sekilo dalam RM5. Yang ni mahal sikit. Dia punya packaging dia warna hijau, kuning, putih tu. Tapi majoriti warna hijau banyak. Ni dia punya packaging. Apa boleh cari dalam Shopee pun ada ni. Kalau Ajimo pun ada. Ajimo murah sikit. Ajimo Fit tak pakai Ajimo, Fit pakai ni. Ni. Ni untuk pelbagai pokok ni. Ini pelbagai pokok. Lepas tu kalau untuk bunga kertas pula, untuk bunga kertas untuk nak bagi berbunga, hampa boleh pakai Novatec. Novatec premium. Dia ada 2. Satu Novatec spring apa benda tau, satu lagi premium. Hampa pakai yang premium untuk bunga. Yang ni untuk pokok buah-buah pun boleh. Ni hampa nak buah pokok durian ke apa pun boleh. Cuma jangan terlalu rapat dengan perdu. Kalau yang ni tak ada masalah. Rapat dengan perdu tak ada masalah. Yang ni pun tak ada masalah. Yang ni je. Yang ni kena jaga sikit. Lepas tu macam Novatec pun tak boleh rapat juga dengan perdu sebab dia baja kimia. Baja kimia ni dia takut rosak pokok ni baja kimia. Yang ni organik. Organik tak ada masalah kan. Jadi itulah antara baju-baju yang Fit pakai Semoga menjadi manfaat no. Nak cerita lebih-lebih pun aku tak pandai ingat buat pokok ni. Tapi dah kita nak buat video lain tak ada. Kita layan pi pokok kan. Janji ada video. Okey guys, ni sebagai satu contoh lah. Satu contoh cara penggunaan baju ni Baju ni mudah je. Hampa beli baju, hampa beli bekas ni, hampa masukkan dalam bekas ni, just hampa cucuk sahaja. Cucuk sahaja masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah, hampa tengok lumut-lumut Fit pun nampak segar. Segar lumut-lumut pun nampak. Hijau-hijau lumut. Ni pembuh ni. Lepas tu waktu hampa siram tu nak cantik, hampa siram dekat sini kan, Bila hampa siram dekat sini, tanah ni pun tak lari keluar.
Bila tanah tak lari keluar, bajau ni pun dia boleh jalan lah. Ni kat sini. Dia boleh tahan sampai 5-6 bulan. Dan selepas 5-6 bulan hampa buang. Sebab apa biji ni dia stay akan kekal. Walaupun dah lepas 5-6 bulan, biji ni ada lagi. Tapi hampa kena catik lah. Bila hampa bubuh, cukup bulan, buang. Tukar yang baru lah. Okey, itu saja video feed untuk hari ni. Untuk hari ni, itu saja video feed. Semoga bermanfaat pada semua. Dan selamat berpuasa untuk semua viewer feed yang menonton video feed ni, subscriber feed yang subscribe feed, yang tak subscribe hampa tolong tekan button subscribe. Tolong bagi banyak sikit kan subscriber feed. Semangat sikit kita nak buat video. Tu. Lepas tu yang mana nak topi feed ni, ni cat yang ni yang kotak feed pakai buat dasar ni kan. Jadi yang mana nak cat feed, feed akan letakkan nombor dekat sini lah. Nombor kat sini je. Hampa try WhatsApp feed saja. Hampa jangan duk call apa semua. Hampa WhatsApp saja. Dekat nombor tu nanti feed balas. Sebab apa ada juga yang duk komen kat feed nak beli topi ni kan. Jadi feed letak nombor lah, senang lah kan. Sagi DM, sagi komen banyak-banyak. Kadang feed tak ada nak balas. Tambah bulan puasa ni kita lebihkan tidur. Lebihkan tidur. Bukanlah tidur sangat. Feed ni jenis tak cukup 8 jam sehari. Ikutkan Fik punya kesihatan, doktor suruh nasihatkan Fik kena cukupkan tidur 8 jam sehari. Tapi Fik selalu Fik tidur kalau Fik tidur awal pukul 9 tu Fik tidur ke pukul 2 pagi Fik akan terjaga. Kalau pukul 12 Fik tidur tu dalam kadang pukul 4 pagi Fik akan terjaga dah. Memang pokok-pokok Fik ni pukul 5 pagi 6 pagi memang depa akan dah dapat air. Fik akan siram depa lah. Pukul 5 pagi sebelum subuh memang dah siram. Kadang-kadang selepas subuh memang Fik dah siram depa lah. Memang tak ada masalah. Cuma petang je. Petang tu kadang-kadang Fik tak ada nak siram. Ataupun malam baru Fik siram. Itu saja guys. Okey guys, ini saja video Fik. Selamat berbuka puasa semua. Jam pun sekarang ni lebih kurang pukul 7. Sebuah sedikit video Fik hari ni. Kalau ada terkurang apa semua Fik minta maaf. Terkasar bahasa Fik minta maaf kan. Jadi terima kasih semua pada yang menonton. Kita jumpa lagi pada next content. Jangan lupa subscribe Fik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.